jati diri. DAP cuba tonjolkan diri sebagai parti yang progresif, kononnya mempertahankan kebebasan, hak individu dan kepelbagaian. Tapi bila diperhatikan betul-betul, kebebasan yang mereka perjuangkan ini bukan untuk orang lain. Ia hanya untuk mereka yang sehaluan dengan mereka. Kita ambil contoh mudahlah. Bila orang Islam menegur budaya arak ni, mereka kata itu cubaan memaksa nilai agama kepada orang lain. Tapi bila mereka mempertahankan arak, bukankah itu juga satu bentuk pemaksaan nilai kepada masyarakat yang majoritinya yang menolak arak ni? Yang peliknya mereka bercakap tentang toleransi. Tapi yang paling tidak toleransi ialah mereka sendiri. Sebenarnya isu arak ini bukan isu yang baru. Sudah lama DAP cuba menormalisasikan budaya ini. Dari dulu lagi mereka konsisten menentang sebarang usaha kerajaan untuk memperketatkan kawalan penjualan arak. Setiap kali ada dasar baru, mereka akan jadi barisan depan untuk menentang. Sebab tu saya kata DAP bukan sekadar parti politik. Ia adalah satu ideologi. Ideologi sekular, liberal yang menolak agama sebagai panduan dalam pentadbiran. Ini jelas. Dan inilah bahaya sebenar yang ramai tak nampak. Bila agama ditolak tepi, nilai yang tinggal hanyalah apa yang manusia suka. Bila manusia menjadi ukuran kebenaran, maka yang salah pun boleh nampak betul asal sedap dan disukai ramai. Cuba kita renungkan apa yang DAP telah buat pada hari ini. Memperjuangkan hak minuman arak di kapal terbang, di majlis rasmi, malah di sekolah dan universiti. Semuanya atas nama kebebasan. Tapi siapa sebenarnya yang mendapat manfaat daripada semua ni? Adakah rakyat miskin yang sedang bergelut dengan kos sara hidup? Adakah nelayan, petani atau penjawat awam yang makin tertekan dengan harga barang sekarang ni? Tidak. Sebenarnya yang untung hanyalah kelompok-kelompok kecil, mereka yang hidup dalam dunia sendiri, yang merasakan diri mereka lebih moden, lebih terbuka, kononnya lebih rasional. Padahal apa gunanya kemodenan? Kemodenan kalau hidup moral hancur. Apa artinya kebebasan kalau ia mengundang kerosakan kepada generasi yang akan datang? Lim Guang Eng pernah berkata jangan jolok sarang tebuan, tapi hakikatnya dia sendiri yang sedang menjolok sarang tebuan. Bila pemimpin DAP cuba berlagak seolah-olah mereka berkuasa penuh dalam kerajaan, bila mereka berani mencabar sensitiviti majoriti, bila mereka tunjukkan kuasa tanpa rasa hormat kepada perasaan umat Islam, mereka sebenarnya sedang mengundang kemarahan rakyat. Sebab itulah rakyat dah boleh nampak siapa yang sebenarnya dominan